Nombor satu, pengundi baru ni mesti mereka memahami tanggungjawab kepada negara. Kerana tugas mereka untuk memberikan ataupun membuang undi semasa pilihan raya. Itu tugas tanggungjawab sebagai warga negara. Nombor dua, saya harap supaya anak-anak muda, jika mereka mahu melihat bahawa kesinambungan, mahu melihat supaya kerajaan ini stabil, mereka mesti jalankan tanggungjawab mereka. Kita tak mahu melihat nanti kedatangan bawah daripada 50%. Kalau boleh kita nak lihat supaya peratusan kehadiran ataupun pembuangan undi itu melebihi 70%. Jadi ini akan dapat menggambarkan bahawa kemenangan mana-mana pihak, insya-Allah Ustaz Yusri mendapat sokongan majoriti daripada rakyat tempatan. Jadi kepada anak muda yang berada di luar daripada kawasan, balik jalankan tanggungjawab, ya.